Jadi sudah ada beberapa kebimbangan dan kritikan di dalam Israel. Yaki, apakah implikasinya terhadap perjanjian Abraham? Di sini, Arab Saudi menyertai Pakatan Pertahanan Baru. Apakah implikasinya kepada Israel pula? Jadi apa yang kita lihat sebenarnya adalah Timur Tengah yang baru. Bukanlah yang baru seperti yang Israel harapkan selepas semua peperangan yang mereka lakukan. Dan apa yang kita lihat ialah satu gabungan di mana A menjawab kebimbangan dari Amerika Syarikat kerana Amerika Syarikat tidak dapat melindungi Arab Saudi. Dan kita lihat bahawa Arab Saudi mahu tahu bahawa ancaman dari Iran adalah serta-merta. Mereka tidak boleh sepenuhnya mempercayai Amerika untuk melindungi mereka. Jadi mereka sedang membentuk semacam pakatan. Dan ini juga merupakan jawapan kepada Israel dan ketakutan dari Israel, terutamanya apabila kita melihat Turki tetapi juga Pakistan. Mereka melihat keupayaan besar yang dimiliki oleh Israel. Terdapat ketakutan besar terhadap Israel. Dan saya rasa ini juga merupakan jawapan kepada Israel. Tetapi pada akhirnya, saya melihatnya lebih kepada forum atau paksi ekonomi berbanding dari segi ketenteraan. Dan Ariel sudah pun menyebut bahawa Arab Saudi telah diserang oleh Houthi dan Pakistan atau Turki tidak melakukan apa-apa mengenai perkara itu. Tetapi mereka sudah pun memikirkan tentang pelbagai jenis laluan ekonomi yang akan memintas atau bergerak. Dan Turki sedang memikirkan tentang perkara itu. Syria ada di situ. Tidak syak lagi Arab Saudi ada di situ. Jadi anda sebut dengan betul, Nicole, perluasan perjanjian Abraham. Dan ini melemahkan, tidak syak lagi melemahkan perjanjian Abraham. Kerana apabila kita melihat pemulihan hubungan Arab Saudi, baik dengan Turki maupun Pakistan, ia memang bermakna begitu. Menjarakan diri atau semakin menjauh daripada Israel. Jadi Owen, siapa yang patut menjadi tumpuan Israel sekarang? Jika Arab Saudi mungkin tidak lagi menjadi pilihan, masih ada hubungan yang boleh dipupuk oleh Israel. Dan apabila anda melihat Arab Saudi membina hubungan dengan Turki dan Pakistan, adakah terdapat pakatan yang boleh diperkukuhkan oleh Israel sekarang untuk menjadi semacam pakatan penyeimbang? Boleh dikatakan begitu? Israel patut melakukan segala yang termampu di seluruh Timur Tengah untuk membina pakatan dan hubungan, Niko. Itulah jawabannya sejak penubuhan negara Israel dan ia masih jawabannya hari ini. Di mana sahaja ada pintu yang terbuka walaupun sedikit, Israel patut mengetuk pintu itu, menghulurkan tangan dan cuba membina hubungan. UAE dan Bahrain adalah kejayaan yang jelas. Dan kita telah melihatnya benar-benar bertahan dalam ujian masa, termasuk dan terutamanya semasa Perang Iraq. Mengenai perkara ini, lihat, memang jelas terdapat gema yang dimaksudkan sebagai gema NATO dalam pengistiharan dan ungkapan bahawa serangan terhadap satu pihak dianggap serangan terhadap semua. Tetapi lihat perbezaannya. NATO ditubuhkan pada tahun 1947 selepas Perang Dunia Kedua dengan satu negara yang sangat berkuasa, kuasa besar yang sedang muncul, Amerika Syarikat. Dan Eropa yang pada dasarnya telah musnah. Tiada kecurigaan. Dan sepanjang sejarah NATO selama 80 tahun, secara umumnya tidak terdapat situasi di mana negara-negara yang berbeza mempunyai kepentingan asas yang berbeza. Betul, dalam bidang operasi mereka. Sebab itulah NATO adalah satu pakatan. Sekali lagi, sepanjang sejarah NATO, kita boleh lihat ada masalah di sana-sini dan sudah tentu dalam beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi secara keseluruhannya, ia telah berfungsi dan berjaya. Di sini Anda ada 3 negara dengan 3 set cita-cita yang sangat berbeza, terutamanya Arab Saudi dan Turki. Masing-masing melihat diri mereka sebagai kuasa serantau. Mereka pasti akan bertembung di beberapa arena tertentu, terutamanya di Timur Tengah yang sering dilanda ketidakstabilan. Saya rasa seperti yang dikatakan oleh Yaki, ini adalah satu keinginan dan satu ungkapan keinginan oleh negara-negara ini dan juga negara lain yang mungkin akan menyertai mereka untuk coba bekerjasama menyelesaikan perbezaan tanpa bertempur antara satu sama lain melalui proksi. Itu boleh menjadi sesuatu yang baik untuk ramai orang yang tinggal di rantau ini, sama ada ia baik untuk Israel atau tidak. Ia boleh menjadi baik dari segi kemanusiaan jika ia memberi manfaat kepada ramai orang di rantau ini. Tetapi adakah terdapat sebab untuk meragui bahawa ia tidak akan bertahan lama hanya kerana setiap negara ini mempunyai cita-cita dan matlamat mereka sendiri yang tidak semestinya selari? Sudah tentu, sentiasa ada sesuatu yang perlu dipantau di Timur Tengah. Owen Altman, Yaki Dayan, terima kasih banyak kerana bersama kami di Studio I24 News.